Ringgit diniaga cergas naik kepada RM4.36 berbanding dolar Amerika Syarikat. Ringgit meneruskan prestasi peningkatannya berbanding dolar Amerika Syarikat dalam urus niaga awal semalam ketika unit tempatan itu dijangkakan cuba melepasi paras sokongan segera pada 4.36. Pada 8 pagi, mata wang tempatan mengukuh kepada 4.3550-3840 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada penutupan Isnin pada 4.3670-3735. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azfar Nizam Abdul Rashid berkata, kegelisahan pasaran kewangan kian ketara selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengambil langkah mempelekih kebebasan Rizab Persekutuan Fed Amerika Syarikat mengendalikan dasar monetari. Pasaran equity Amerika Syarikat menjunam kembali selepas Presiden Amerika Syarikat itu meneruskan serangannya ke atas pengerusi Fed bahawa inflasi tidak berlaku dan kadar dana Fed sepatutnya diturunkan. Hasil nota perbendaharaan 10 tahun Amerika Syarikat meningkat kira-kira 9 mata asas kepada 4.41%, manakala nota 2 tahun pula menyumbang hasil lebih rendah sebanyak 3 mata asas kepada 3.76%, katanya kepada bernama dipetik Harapan Madani. Selain itu, Muhammad Azfar Nizam berkata indeks dolar Amerika Syarikat DXY turun hampir 1% kepada 98.278 mata. Biarpun ada pandangan bahawa Rizab Persekutuan Amerika Syarikat sering lewat dalam mengambil tindakan, tidak sepatutnya wujud sebarang percubaan untuk menjejaskan pertimbangan kebebasan mereka. Campur tangan ini adalah sesuatu yang luar biasa dan hanya memburukkan lagi prospek suram akibat langkah-langkah tarif, tambahnya. Sementara itu, ringgit juga diniagakan mengukuh berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Tambahan lagi, ringgit juga diniagakan kebanyakannya lebih tinggi berbanding mata wang ASEAN. Dalam perkembangan yang lain, kerajaan akan mengutamakan dan melindungi kepentingan negara dalam semua perjanjian perdagangan dua hala dan pelbagai hala, kata Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kita berhasrat untuk memastikan syarikat, pelabur, pengeksport dan pekerja di Malaysia pada asasnya ekonomi negara dilindungi daripada sebarang keputusan yang boleh menjejaskan negara. Dalam usaha itu, Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan semua negara, katanya dipetik media perpaduan. Tengku Zafrul berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan China yang menggesa negara yang sedang mengadakan rundingan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat tidak melaksanakannya agar tidak menjejaskan Beijing. Katanya lagi ketika bercakap pada sidang media selepas menghadiri Forum Perniagaan dan Pelaburan Zon Ekonomi Khas Johor, Singapura pada Isnin, Malaysia kekal teguh dalam komitmen negara terhadap prinsip multilateralisme. Menurutnya, Malaysia yakin sesi libat urus dan dialog adalah penting sama ada melibatkan China, Kesatuan Eropah, EU, Majlis Kerjasama Teluk atau Amerika Syarikat. Beliau berkata Malaysia mementingkan keadilan dalam kerjasama antarabangsa dan mendukung prinsip multilateralisme menerusi pelbagai platform dan organisasi. Apa sahaja perjanjian yang kita capai dengan sesebuah negara, kita akan berusaha untuk menawarkan layanan yang serupa kepada yang lain. Inilah sebabnya mengapa ASEAN bekerja keras untuk menambah baik perjanjian perdagangan barangan ASEAN, ujarnya lagi. Menamakan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN sebagai contoh, beliau berkata blok itu juga dalam usaha untuk menambah baik perjanjian perdagangan bebas FTA dengan China dan India. Pada masa sama, Malaysia terus mengadakan libat urus dengan negara lain dan telah menyambung semula rundingan FTA dengan blok seperti EU, jelasnya. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Semoga segala inisiatif dan perancangan yang bakal dilaksanakan bersama berjalan dengan lancar serta dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom channel turut berharap supaya pertumbuhan ekonomi Malaysia serta serantau Asia semakin berkembang dengan gahnya. InsyaAllah. Amin, amin, amin.